Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Pensyarah iaitu Puan Nur Azlina serta rakan-rakan sekalian. Saya Nur Syaza Salsabila binti Syahrul Sazli dari kelas PPS 39 akan membentangkan pentaksiran berterusan kedua iaitu dasar pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Saya memilih dasar keempat iaitu pelaksanaan kegiatan kokurikulum yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa melengahkan masa lagi, mari saya terangkan. Pada slide ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan kokurikulum. Pertama sekali, apa itu kokurikulum? Kokurikulum ialah sebahagian daripada kokurikulum kebangsaan yang melibatkan aktiviti di luar bilik darjah. Aktiviti ini dirancang untuk menyokong proses pembelajaran murid. Menurut Akta Pendidikan 1996, kurungan Akta 550, kokurikulum memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat, minat, kemahiran, kepimpinan serta sasiah. Seterusnya, komponen kokurikulum. Terdapat 3 utama kokurikulum di sekolah. Pertama adalah unit beruniform. Contohnya pengakap, pandu puteri, kadet remaja ataupun KRS. Aktiviti ini membentuk murid dari segi disiplin, kepimpinan dan semangat berdikari. Seterusnya adalah kelab dan persatuan seperti kelab bahasa Melayu, kelab STEM, kelab sains dan sebagainya. Kelab-kelab ini membantu murid untuk menambahkan ilmu pengetahuan, kreativiti dan kemahiran berfikir secara kritis. Ketiga dan terakhir adalah sukan dan permainan. Contohnya bola sepak, badminton dan bola jaring. Melalui aktiviti ini dapat meningkatkan kecergasan fizikal, semangat kesukanan dan kerjasama dalam pasukan. Akhir sekali adalah kepentingan kokurikulum. Kokurikulum ini membantu murid untuk mengukuhkan ilmu yang dipelajari di dalam kelas, membentuk sasiah dan disiplin yang baik, meningkatkan kemahiran komunikasi, memupuk semangat kerjasama serta mengembangkan bakat dan potensi diri. Secara keseluruhan atau ringkasannya, kokurikulum ni bukanlah sekadar aktiviti di luar bilik darjah, malah merupakan platform yang penting untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik, sasiah, kepimpinan serta kemahiran insaniah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang dasar kokurikulum. Pertama sekali, mengapa dasar ini diperkenalkan? Dasar ini diperkenalkan kerana terdapat tanggapan bahawa kokurikulum ini hanyalah aktiviti sampingan. Hakikatnya, kokurikulum ini merupakan sebahagian daripada proses pendidikan yang penting. Oleh itu, dasar ini bertujuan menghubungkan proses pengajaran dan pembelajaran PDP dengan aktiviti kokurikulum supaya pembelajaran murid dapat diteruskan di luar bilik darjah. Seterusnya, tujuan pelaksanaan dasar. Tujuan utama dasar ini adalah untuk memastikan kokurikulum ini menjadi kesinambungan kepada pembelajaran di dalam kelas. Melalui pendekatan ini, murid bukan sahaja memperoleh pengetahuan secara teori, malah dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari melalui pengalaman yang sebenar. Dengan ini, pembelajaran yang lebih bermakna dan menyeluruh dapat dipraktikkan dalam kehidupan. Bagi pelaksanaan di sekolah pula, aktiviti kokurikulum dirancang berdasarkan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam membimbing murid sepanjang aktiviti dijalankan, manakala murid belajar secara amali atau learning by doing. Pendekatan ini membantu murid memahami sesuatu konsep dengan lebih berkesan melalui pengalaman. Akhir sekali, hasil yang diharapkan. Melalui pelaksanaan dasar ini, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna, pelibatan murid dalam aktiviti sekolah akan meningkat dan akhirnya dapat melahirkan murid yang bersifat holistik serta seimbang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK. Sebagai rumusan kecil, kokurikulum bukanlah sekadar aktiviti tambahan tetapi merupakan kesinambungan kepada proses PDP yang membantu mengukuhkan ilmu, membina kemahiran serta membentuk sasiah murid. Seterusnya saya akan menerangkan konsep lanjutan pengajaran dan pembelajaran dalam kokurikulum.
Apakah yang dimaksudkan dengan lanjutan? Lanjutan bermaksud aktiviti kokurikulum yang berfungsi untuk menyambung, mengukuhkan dan memperluaskan pembelajaran yang telah dipelajari oleh murid di dalam bilik darjah. Dengan kata lain, apa yang dipelajari secara teori akan dipraktikkan melalui aktiviti kokurikulum. Pertama adalah teori dan kelas. Pembelajaran bermula di dalam bilik darjah di mana murid mempelajari teori dan konsep asas sesuatu mata pembelajaran. Selepas itu, aktiviti kokurikulum menjadi medium untuk menyambung serta mengukuhkan pembelajaran tersebut supaya murid lebih memahami apa yang dipelajari. Kedua, aplikasi dalam kokurikulum. Melalui aktiviti kokurikulum, murid berpeluang untuk menghubungkan teori dengan amalan. Mereka bukan sahaja memahami sesuatu konsep, malah dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi sebenar. Ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ketiga adalah pengalaman sebenar. Aktiviti kokurikulum ini memberi peluang kepada murid untuk memperoleh pengalaman secara praktikal. Mereka dapat mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi dan bekerjasama melalui aktiviti yang dijalankan. Contohnya bagi mata pelajaran matematik, murid mempelajari cara menyelesaikan masalah di dalam kelas. Kemudian melalui aktiviti kokurikulum seperti kuis matematik atau math challenge, mereka dapat mengaplikasikan kemahiran tersebut. Hasilnya, kemahiran berfikir secara kritis dapat dipertingkatkan. Contoh yang kedua adalah mata pelajaran sains. Di dalam kelas, murid mempelajari cara pencemaran alam sekitar. Seterusnya, melalui aktiviti kelab sains seperti projek Kita Semula, mereka dapat mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Hasilnya, murid dapat lebih memahami kepentingan menjaga alam sekitar. Akhir sekali ialah impak maksimum. Apabila teori dan amali digabungkan, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Murid bukan sahaja memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam, malah mampu mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian. Inilah matlamat utama konsep lanjutan pengajaran dan pembelajaran melalui kokurikulum. Kesimpulannya, kokurikulum bukanlah sekadar aktiviti di luar bilik darjah, tetapi merupakan kesinambungan kepada proses pembelajaran yang membantu murid untuk mengukuhkan ilmu, memperoleh pengalaman sebenar dan mengembangkan pelbagai kemahiran. Slide ini menerangkan matlamat pelaksanaan dasar kokurikulum yang bertujuan melahirkan murid yang seimbang dari aspek ilmu, kemahiran dan sosial. Pertama adalah pembelajaran dan bakat. Kokurikulum berfungsi sebagai pelengkap kepada pembelajaran di dalam bilik darjah. Melalui pelbagai aktiviti, murid dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari serta mengembangkan bakat, minat dan potensi diri dalam bidang seperti sukan, kelab dan persatuan serta unit beruniform. Kedua adalah pengalaman yang aktif. Aktiviti kokurikulum yang memberi peluang kepada murid memperoleh pengalaman pembelajaran secara sebenar melalui pelibatan secara langsung. Ini membantu peningkatan keyakinan diri, kemahiran berkomunikasi, kerjasama dalam kumpulan serta kemahiran menyelesaikan masalah. Ketiga adalah pembangunan sahsiah. Kokurikulum turut menekankan pembentukan sahsiah dan nilai murni. Melalui aktiviti yang dijalankan, murid dapat membina kemahiran insaniah seperti kepimpinan, disiplin, tanggungjawab dan semangat kerjasama. Akhirnya, usaha ini dapat melahirkan generasi yang seimbang dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek serta sosial. Secara kesimpulannya, pelaksanaan dasar kokurikulum bukanlah sahaja meningkatkan pencapaian akademik, malah membentuk murid yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia selaras dengan matlamat pendidikan negara. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan kokurikulum dari aspek akademik. Walaupun kokurikulum sering dikaitkan dengan aktiviti di luar bilik darjah, sebenarnya ia turut memberikan sumbangan yang besar terhadap pencapaian akademik murid. Kepentingan ini dapat dilihat melalui 3 aspek utama. Pertama adalah aspek kognitif atau minda dan kemahiran berfikir. Melalui penyertaan aktiviti kokurikulum,
murid dapat mengukuhkan kefahaman terhadap mata pelajaran kerana mereka berpeluang untuk mengaitkan teori dengan pengalaman sebenar. Selain itu, aktiviti seperti perbincangan, pertandingan, penyelesaian tugas turut meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kehebat. Di samping melatih murid menyelesaikan masalah secara kritis dan kreatif. Kedua adalah aspek praktikal atau aplikasi dan inovasi. Co-curriculum membolehkan murid mengaplikasikan teori yang dipelajari di dalam kelas ke dalam situasi yang sebenar. Contohnya melalui projek, eksperimen atau pertandingan inovasi. Murid dapat meningkatkan kreativiti, mencipta idea baharu dan membina keyakinan dalam menggunakan ilmu yang dipelajari. Ketiga adalah impak terhadap hasil akademik. Penglibatan aktif dalam co-curriculum dapat membantu mereka memperbaiki pencapaian akademik murid. Sebagai contoh, eksperimen yang dijalankan di dalam kelab sains membantu murid untuk memahami konsep teori dengan lebih mendalam dan jelas, sekaligus memudahkan mereka menguasai kandungan pembelajaran. Kesimpulannya, co-curriculum bukanlah sekadar aktiviti sampingan, malah menjadi medium penting dalam mengukuhkan pembelajaran, meningkatkan kemahiran berfikir serta memberi impak positif terhadap prestasi akademik murid. Seterusnya saya akan menerangkan kepentingan co-curriculum dari aspek sasiah dan sosial. Co-curriculum memainkan peranan yang penting dalam membentuk kepribadian murid serta meningkatkan kemahiran mereka berinteraksi dengan orang lain. Kepentingan ini boleh dilihat melalui dua aspek utama. Pertama adalah aspek sasiah, kedua adalah aspek sosial. Pertama, aspek sasiah. Melalui aktiviti co-curriculum, murid dilatih untuk menjadi lebih berdisiplin dengan mematuhi arahan dan menepati masa. Selain itu, mereka juga dapat mengamalkan nilai-nilai murni seperti jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam setiap tugasan yang diberikan. Aktiviti co-curriculum turut memberikan peluang kepada murid untuk mengasah kemahiran kepimpinan mereka melalui pengalaman memimpin pasukan dan membuat keputusan. Di samping itu, penyertaan secara aktif juga meningkatkan keyakinan diri apabila murid berani untuk mencuba perkara baharu serta lebih yakin untuk berkomunikasi di hadapan orang ramai. Seterusnya, aspek sosial. Co-curriculum menggalakkan murid untuk bekerjasama dalam satu pasukan dan saling membantu untuk mencapai matlamat bersama. Murid juga belajar berkomunikasi dengan berkesan melalui perkongsian idea serta menghormati pendapatan orang lain. Dalam masa yang sama, mereka dapat memupuk semangat perpaduan dengan menghormati kepelbagaian budaya serta mengamalkan sikap bertoleransi. Melalui interaksi yang positif, murid juga turut membina hubungan interpersonal yang baik seperti menjalinkan persahabatan dan menghormati antara satu sama lain. Kesimpulannya, co-curriculum bukanlah sahaja membentuk murid berdisiplin dan berakhlak mulia, malah melahirkan individu yang mampu bekerjasama, berkomunikasi dengan baik serta hidup harmoni dalam masyarakat. Inilah menjadikan co-curriculum ini sebagai medium penting dalam pembangunan sasiah dan sosial murid. Seterusnya saya akan menerangkan peranan guru dalam pelaksanaan dasar co-curriculum. Guru memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan aktiviti co-curriculum dapat dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Terdapat 3 peranan utama guru. Pertama adalah merancang aktiviti co-curriculum yang selaras dengan pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Guru perlulah merancang aktiviti berdasarkan objektif pengajaran dan pembelajaran, kandungan mata pelajaran supaya murid dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam situasi yang sebenar. Sebagai contoh, cikgu sains yang boleh merancang projek kita semula melalui kelab alam sekitar bagi mengukuhkan kefahaman atau pemikiran murid terhadap topik penjagaan alam sekitar. Kedua adalah membimbing dan memudah cara pembelajaran. Semasa aktiviti dijalankan, guru bertindak sebagai pembimbing dan memberi tunjuk ajar, bimbingan dan sokongan kepada murid. Pada masa yang sama, guru menggalakkan murid supaya belajar melalui pengalaman yang sebenar, sekaligus membantu mereka untuk membina kemahiran berfikir, bekerjasama dan menyelesaikan masalah.
Ketiga adalah menilai dan menambah baik pelaksanaan aktiviti. Selepas sesuatu program selesai, guru perlulah menilai keberkesanan aktiviti berdasarkan objektif yang ditetapkan. Guru juga boleh mendapatkan maklum balas daripada murid untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan program. Maklumat ini sangat penting bagi menambah baikkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum pada masa akan datang agar lebih menarik dan berkesan. Seterusnya saya akan menerangkan contoh pelaksanaan aktiviti yang boleh dijalankan mengikut beberapa mata pelajaran. Pertama adalah Bahasa Melayu. Aktiviti yang boleh dijalankan ialah pertandingan pidato, syarahan atau forum. Melalui aktiviti ini, murid dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi, berfikir secara kritis serta membina keyakinan ketika bercakap di khalayak ramai. Kedua adalah sains. Contohnya aktiviti seperti menjalankan eksperimen ataupun projek hidroponik melalui kelab STEM. Aktiviti ini memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam situasi yang sebenar di samping memupuk kemahiran saintifik, kreatif dan semangat bekerjasama. Ketiga adalah matematik. Aktiviti yang sesuai dijalankan adalah kuis matematik ataupun pertandingan Sudoku. Aktiviti ini dapat mengukuhkan kemahiran menyelesaikan masalah, meningkatkan penalukan logik serta menjadikan pembelajaran matematik lebih menyeronok dan mencabar. Akhir sekali, pendidikan jasmani. Contohnya penganjuran hari sukan ataupun kejohanan olahraga. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengamalkan hidup yang sihat, meningkatkan kecerdasan fizikal serta memupuk semangat kesukanan, disiplin dan kerjasama dalam pasukan. Seterusnya saya akan menerangkan beberapa cabaran yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kokurikulum serta cadangan penyelesaian. Cabaran pertama ialah kekangan masa. Jadual akademik yang terlampau padat menyebabkan masa untuk menjalankan aktiviti kokurikulum menjadi terhad. Oleh itu, penyelesaian yang dicadangkan ialah membuat perancangan awal dengan menyediakan takwim tahunan dan menyelaraskan aktiviti mengikut jadual sekolah supaya proses PDP dan kokurikulum dapat berjalan secara seimbang. Cabaran kedua ialah penglibatan murid yang kurang aktif. Ada murid yang kurang berminat atau kurang yakin untuk menyertai aktiviti kokurikulum. Bagi mengatasi isu ini, pihak sekolah boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut minat dan kebolehan murid di samping memberikan penghargaan ataupun peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif. Cabaran ketiga adalah beban tugasan guru. Guru perlu menguruskan pengajaran, pentadbiran dan kokurikulum pada masa yang sama. Oleh itu, pengagihan tugas secara sistematik amatlah penting. Kerjasama antara guru serta penggunaan teknologi dapat membantu memudahkan pengurusan program dan mengurangkan beban kerja. Cabaran terakhir adalah kurang kemahiran guru. Tidak semua guru mempunyai kepakaran dan mengendalikan aktiviti tertentu seperti robotik ataupun STEM. Penyelesaiannya adalah meningkatkan kompetensi guru melalui kursus, latihan profesional, bengkel dan bimbingan daripada guru pakar ataupun pihak luar supaya mereka lebih bersedia dalam mengendalikan aktiviti tersebut. Kesimpulannya adalah setiap cabaran yang dihadapi sebenarnya boleh diatasi dengan perancangan yang baik, kerjasama semua pihak serta usaha berterusan untuk meningkatkan kualiti pelaksanaan kokurikulum. Dengan langkah-langkah ini, aktiviti kokurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan memberi manfaat kepada murid serta guru. Baiklah, saya akan menerangkan beberapa strategi yang boleh dilaksanakan bagi memperkukuhkan pelaksanaan dasar kokurikulum di sekolah. Strategi pertama adalah merancang aktiviti kokurikulum berdasarkan objektif PDP. Ini bermaksud setiap aktiviti yang dijalankan perlu mempunyai hala tuju yang jelas dan berkaitan dengan hasil pembelajaran. Dengan cara ini, murid bukan sahaja memperoleh pengalaman melalui kokurikulum, malah dapat memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah. Strategi kedua adalah mengintegrasikan pembelajaran berasaskan projek ataupun project based learning (PBL). Melalui pendekatan ini, murid akan bekerjasama menghasilkan sesuatu projek yang menggabungkan pengetahuan daripada pelbagai mata pelajaran. Pendekatan ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif, komunikasi dan kerjasama.
Strategi ketiga ialah menggalakkan kerjasama antara guru, ibu bapa dan komuniti. Pelibatan semua pihak amatlah penting bagi menjayakan program kokurikulum. Contohnya, ibu bapa boleh memberi sokongan kepada penyertaan anak-anak, manakala komuniti atau agensi luar boleh berkongsi kepakaran, menyediakan kemudahan atau menjadikan rakam strategi untuk dalam sesuatu program. Strategi keempat adalah memanfaatkan teknologi digital dalam aktiviti kokurikulum. Penggunaan aplikasi digital dapat memudahkan perancangan, komunikasi dan dokumentasi program. Selain itu, teknologi juga menjadikan aktiviti lebih menarik, interaktif dan selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Kesimpulannya, pelaksanaan strategi-strategi ini dapat memastikan aktiviti kokurikulum lebih terancang, berkesan dan memberi impak yang positif kepada perkembangan akademik, sasiah serta kemahiran murid secara menyeluruh. Seterusnya adalah implikasi pelaksanaan dasar kokurikulum. Implikasi ini boleh dilihat daripada dua aspek utama, iaitu kepada murid dan kepada sekolah. Dari aspek murid, pelaksanaan kokurikulum memberi banyak manfaat. Pertama, murid dapat mengaplikasikan ilmu dalam situasi yang sebenar. Pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas dapat dipraktikkan melalui pelbagai aktiviti seperti projek, pertandingan, program luar bilik darjah. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan mudah difahami. Kedua adalah kokurikulum dapat meningkatkan kemahiran insaniah seperti komunikasi, kerjasama, penyelesaian masalah, pemikiran kritis dan pengurusan masa. Kemahiran-kemahiran ini amat penting sebagai persediaan dalam menghadapi dunia pekerjaan dan kehidupan pada masa akan datang. Ketiga adalah aktiviti kokurikulum membantu membina keyakinan dan kepimpinan murid. Murid berpeluang untuk memegang jawatan, mengurus program serta membuat keputusan, sekaligus membentuk sifat bertanggungjawab dan berani memimpin. Dari aspek sekolah pula, terdapat beberapa implikasi yang positif. Pertama adalah pelaksanaan kokurikulum yang mampu melahirkan budaya pembelajaran yang aktif. Murid menjadi lebih bermotivasi untuk belajar kerana pembelajaran bukanlah hanya berlaku di dalam bilik darjah, malah melalui pengalaman yang sebenar. Kedua adalah kokurikulum dapat mengukuhkan hubungan antara sekolah, ibu bapa dan komuniti. Kerjasama ini membantu menjayakan pelbagai program dan mewujudkan sokongan yang lebih kukuh dalam pembangunan murid. Ketiga adalah pelaksanaan kokurikulum yang berkesan dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif. Suasana sekolah yang menjadi lebih positif, harmoni, menyokong pembangunan akademik, sasiah serta kesejahteraan warga sekolah. Kesimpulannya, pelaksanaan dasar kokurikulum bukanlah sahaja memberi manfaat kepada murid dari segi ilmu, kemahiran dan kepimpinan, malah turut memberi impak yang positif kepada sekolah melalui pembentukan budaya pembelajaran yang aktif, hubungan komunikasi ataupun komuniti yang erat dan persekitaran yang lebih kondusif dan harmoni. Sebagai kesimpulan yang menyeluruh, dasar 4 ini menegaskan bahawa kokurikulum merupakan lanjutan kepada proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Ini bermaksud pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah, tetapi turut diteruskan melalui pelbagai aktiviti kokurikulum yang memberi pengalaman pembelajaran secara langsung. Selain itu, kokurikulum juga membantu murid untuk mengaplikasikan ilmu, kemahiran dan nilai murni yang dipelajari dalam situasi yang sebenar. Melalui aktiviti yang dijalankan, murid bukan sahaja memperoleh pengetahuan, malah dapat membentuk sasiah, meningkatkan kemahiran inasiah serta mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. Di samping itu, pelaksanaan kokurikulum yang berkesan menyokong perkembangan akademik, sasiah dan sosial murid secara holistik, selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Akhir sekali, kejayaan pelaksanaan dasar 4 ini memerlukan kerjasama semua pihak, khususnya guru, murid, ibu bapa serta pihak sekolah. Dengan sokongan dan komitmen bersama, matlamat ini dapat melahirkan murid yang berkualiti, berdaya saing dan berakhlak mulia dapat direalisasikan.
Berikut merupakan contoh-contoh soalan serta jawapan berdasarkan dasar 4 ini. Soalan pertama, apakah dimaksudkan oleh dasar 4? Dasar 4 menegaskan bahawa kokurikulum adalah lanjutan kepada proses PDP yang menjadikan pembelajaran menggunakan situasi yang sebenar. Soalan yang kedua, apakah contoh pelaksanaan dasar 4 di sekolah? Contohnya, murid mempelajari kitab semula dalam mata pelajaran sains, kemudian menjalankan projek kitab semula melalui kelab alam sekitar. Terakhir adalah bagaimana sekolah boleh memastikan dasar 4 dilaksanakan dengan berkesan. Dasar ini membantu murid untuk mengukuhkan pembelajaran, meningkatkan kemahiran komunikasi, kepimpinan, kerjasama serta membentuk sastra yang baik.